Oh, kita hari ni tanya kuat. Tanya. Semua benda tanya. Bukan tanya aja, perli lagi, perli. Allahu Akbar. Ni cerita tukang kerajaan. Tukang kerajaan. Sikitlah saya sebut. Pasal kadang-kadang hati ni rasa sedih juga dengan orang Islam ni. Dengan kerana tukang kerajaan ni piduk post masuk dalam Facebook. Perli. Hampa dah dapat dah kerajaan dah ni, eloklah minggu depan buatlah hudud. Ini perli, tuan-tuan. Ini perli. Ini bukan kerja siapa-siapa, ini kerja orang Islam. Siapa pun, ini benda orang Islam. Hang orang Islam, hang pati cam apa pun, ini perintah Allah dalam Quran. Kita nak buat benda ni dengan cermat, dengan elok. Kita tak mau jadi kelang kabut, kita tak mau jadi havoc. Jangan duk perli macam tu. Kata minggu depan boleh buat dah hudud. Apa benda ni? Yang perli ni pula ustaz. Allahu Akbar. Saya tak mau cakap, tapi cakap juga. Jangan tuan-tuan, jangan macam ni. Jangan. Tuan-tuan duk parti mana saya pun tak peduli. Tuan-tuan putus ambil tahu saya parti apa. Tu sah. Tapi ini Islam. Ini bukan soal parti. Ini soal agama. Ini soal Allah sebut dalam Quran. Ini soal Nabi sebut dalam hadis. Ini bukan soal politik. Ini bukan soal politik kepartian. Bukan. Benda ni bagi clear. Jangan kita ni duk tak mau sambung.